dekat KL panas sangat, jadi aku decide dengan kawan bayi aku untuk lari sekejap daripada kesibukan bandar. Kali ini kami menuju ke satu tempat yang agak jauh dari hiruk pikuk bandar, dekat kawasan Pengkalan Hulu Perak. Nama tempat ni Santai Dusun Campsite. Tapi persoalannya, berbaloi ke perjalanan jauh-jauh semata-mata nak camping dekat sini? Jadi korang, jom ikut aku explore Santai Dusun. Sekarang pukul 5.45, kita akan berak ke Pengkalan Hulu Perak. Perjalanan kami kali ini bermula dari KL dan destinasi pertama kami ialah ke Kuala Kangsar. Dari KL kami terus masuk ke Lebuh Raya Utara Selatan dan terus menuju ke arah utara. Perjalanan beberapa jam ni memang agak panjang, tapi bila dah keluar dari kawasan KL, suasana mula berubah. Trafik pun makin tenang dan pemandangan kiri kanan mula dipenuhi kehijauan. Sampai je ke Kuala Kangsar, kami tak teruskan perjalanan ke campsite lagi. Sebab dah lalang sampai sini, kita singgah jalan-jalan dulu. Tempat pertama yang kami nak tuju ialah Victoria Bridge. Kita sekarang berada dekat Kuala Kangsar. Kita singgah je kat Kuala Kangsar sebelum kita ke campsite. So, dekat sini kita singgah ke Victoria Bridge dekat area Kuala Kangsar. Tempat ni aku rasa rare kot. Dia banyak kereta api ni. Oh, kereta api lama. Tahun 115. Kita tengok. Yang proses pembinaan tahun 1997. 1997. Dia siap 1900. Lepas tu 1941 roboh, kena bom. Lepas tu dia buat balik. Di sejarah Victoria Bridge ni lah. Dekat sini korang boleh OOTD lah. Banyak gambar-gambar spot-spot yang menarik. Dan dia berdekatan dengan Sungai Perak. Dan dia memang cantik. Memang worth it gila lah. Aku rasa dekat sini tempat Hussein ketuk tangan dia waktu Hussein nak jadi zombie. Aku rasa lah. Ya. Tempat dia lawa gila lah. Cantik lah. Di mana? Budak ni malu! Budak ni malu! Budak ni malu! Bagi Cherry ni malu! Aduh, Cherry ni malu! Budak Cherry ni malu! Okey dah? Dah dah. Lepas dah puas ambil gambar dekat Victoria Bridge tadi, kami teruskan pula perjalanan untuk cari sarapan pula dekat rumah makan Komen. Aku suka betul konsep kedai ni sebab lokasi ni memang dalam kawasan kampung dan rumah kampung lama pula dijadikan sebagai tempat makan. Dalam kat Komen ni ada semua, udang, sotong, getam. Lepas tu jodan ni semua ada. Tadi pakai ayam. Jadi bila makan dekat sini memang terasa macam tengah makan dekat kampung halaman sendiri. Menu dia pun macam-macam ada. Kalau korang datang sini, aku saja jangan lupa order nasi goreng opang. Serius, rasa dia memang macam nasi goreng yang mak-mak kita masak dulu dekat rumah. Simple tapi sedap. Cuma minta maaf lah Komen, semua gambar makanan tak ada. Sebab masa tu perut semua dah lapar. Sampai je makanan, kamera pun aku lupa. Minta maaf ya Komen. Buat hijau. Dia apa? Okey, mengkomen sekalian, perut pun dah kenyang. Jom kita teruskan perjalanan kita ke Dusun Santai Campsite. Dari Kuala Kangsar, perjalanan kita lebih kurang 2 jam untuk sampai ke sana. Jaraknya lebih kurang 140 km dan sepanjang perjalanan ni kita akan lalu Tasik Raban, Lenggong dan juga Gerik. Yang bestnya perjalanan ke sana bukannya sekadar drive. Kita ada pemandangan kampung, hijau Bukit Bukau dan Tasik Raban yang memang cantik untuk dilihat sepanjang perjalanan. Jadi kalau korang jenis suka road trip sambil layan pemandangan, memang perjalanan ke Pengkalan Hulu ni antara part yang aku enjoy. Jadi jom kita sambung perjalanan ke Dusun Santai.
Okey, kita dah sampai ke Dusun Santai korang. So, kat sini lah kita akan menginap. Kalau korang tengok dekat sini banyak, dia memang dusun, ada buah. Macam ni kan. Ini pokok langsat kot aku rasa. Tapi memang tenang juga lah tempat dia. Oh, besar lah. Wah. Tempat dia memang cantik lah, tenang juga. Ada campfire semua. Tapi agak jauh sikit parking kereta kat sini. Yang kita orang sewa ni private deck. Yang ni dia private, dia ada mesh wayar dia macam ni. So besar ni sebenarnya, 3 kemah boleh lepas. Cuma kalau korang tengok sungai dia kan, sungai dia ke bawah. Oh tu sungai dia tu. Kau nampak dalam ni lah, tu sungai dia duduk bawah. Kena turun dari situ, turun bawah. Tapi kawasan ni semua ada buah. Jadi pokok dokong. Abang yang jaga sini ni dia kata, kalau kata nak makan buah ke apa, kau ambil je. Cuma mungkin kalau durian tak siap aku kena bayar. Oh, best ni. Menarik. Ni sebenarnya first time tau aku camping. Yang bagusnya dekat Dusun Santai ni, diorang akan tolong korang untuk load barang ke tempat camping sebab tempat dia jauh. So dia akan pakai kereta sorong, dia akan tolong. Sama-sama kau pun bawa juga lah barang kau. Sebab camping kan barang banyak kan. First time sebenarnya camping So bagi aku bagus kan. Bagus. Best bisa. Tapi tu lah, laluan dia ni agak mencabar sebenarnya. Sebab dia berbatu. Kalau kau pakai wagon pun dia susah sikit, jauh lah. Daripada parking nak ke tempat campsite tu agak jauh lah. Sebenarnya kan kita orang segan ke lah sebab kita orang kan baru first time camping kan. Orang-orang lain dia camping semua setup yang power lah. Kita orang ni lah cikai-cikai pakai kemah di Decathlon ni. Aduh, tak apalah, slow beli lah. I don't know for how long I can carry on, pretending that everything's alright, and that we will be fine in the sungai ni keruh. Sebab semalam dah hujan. Besok kita boleh mandi. Sungai ni boleh mandi sampai pukul 10 malam atau sampai pukul 9. Ni sungai dia rendah. Tu kita punya campsite. Itu batu yang itulah batu yang berusia 400 juta. Menu petang kita apa? Jadi telur kan? Telur sebab nasi tak beli. Nasi tak ada. Ada orang tak beli garam. Ada orang dah tumbang kau. Berdamai dengan alam. Ya. Betul kalau masak kena ada garam. Boleh tu malam sikit. Hai, ni kita nak makan Maggi ala ramen. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap.
macam creamy gila. Kita dah banyak banyak. Okay. Okay. Korang tengok ni Gen Alpha kan. Ni Dania, Adas, Adisha ni. Dalam hutan pun main iPad lagi. Ni yang ni. Ni sekali ni. Kakak Aira ni. Ni dalam hutan ni lah. Kita dulu, zaman-zaman dulu mana ada main iPad. Kita kalau betul-betul memang level-level pengakap ke. Ni lagi lah, ni ketua pengakap ni. Okay, sekarang dah petang, dah pukul 6.30. Okey, kita tengok kat campsite ni masih lagi terang. Kita tengok malam pula macam mana Orang pun dah ramai dah. Tapi tenang lah duduk sini. So inilah suasana malam di campsite Dusun Santai. Meriah, ada lampu disco. Nampak dah. Okay. Yang itu ni dia ada lampu kat situ. Kalau korang tengok ada lampu boleh turun ke sungai. Ke sungai. Tak berapa nak nampak sangat lah kot. Dia ada lampu kat sini tapi bila dah malam dia akan tutup. Ni ada lampu ni. Sesuai lah untuk kalau korang newbie ke apa ke. Aku rasa tempat ni santai lah. Nama pun Dusun Santai kan. Jadi kita nak masak. Sebenarnya Aira yang nak cuba. Masak apa ni? Masak roti bakar. Roti bakar. Wah. Tak panas. Tak panas? Oh, tak panas. Seronok tak camping? Seronok, sejuk kalau malam-malam. Tadi pun kita dah mandi semua. Ya? Esok kita sambung mandi lagi. Esok kita sambung mandi tapi kena bangun awal. Betul? Macam bangun pukul 6. 7. Apa je? Minyak dah pakai. Minyak ni? Okey tak? So, how? Man down. Kenapa? Kena tempat bakar BBQ. Tu, sepit. Yang roti ni saya dengan Aira masak. Roti apa? Bakar. Roti bakar? Buat. Okey, tapi Bakar. cedera. Ni pula. Jari mana tu cedera tu? Ni. Jangan tunjuk. Bahaya. Ni pula tak cedera. Okey. Ni pula jadi master chef. Okey, good. Okey. Malam ni kita menyalakan campfire. Bersama dengan ni bekas pengakap Malaysia, Cik Azizi. Jambori pengakap, jambori. Ini wan-wani kita memang Dia pernah kesalai. memang kaki kipas lah. Bukan. Bukan, dia bekas pekerja lomak salai. Bekas pekerja lomak salai. So siapa-siapa yang nak dapatkan lomak salai ni boleh PM tepi. Buat api pun dah besar. Sebenarnya dia pukul 8 tadi lah api ni. Pengakap tak habis ni. Tapi dia dah ni tau. Dia dah laju tu kan. Ni dah sedap ni. Sebab dia dah kering. Lagi bakar tu. Apa tu baby? Jaket. Baby siap pakai stokin. Dia sejuk ke? Ya. Nampak tu anti-wani tengah kipas. Ya ke? Sejuk sangat ke? Cantiklah baju dia. Ada dua baju. Ada dua baju, sejuk sangat tu. Lawaklah baby. Assalamualaikum dan selamat pagi. Macam inilah suasana pagi di Dusun Santai Cafe. Sekarang pukul 7 pagi. Sejuk gila. Menggigil-gigil je korang tidur. So korang macam aku nasib bela aku bawa stokin, bawa baju sejuk. Memang sejuk gila. Ni suasana pagi dia. Ni korang, raya ni ayam hutan. Tengok tu. Kaki dia
Beza kan ayam hutan kan. Kaki dia hitam. Ini jenis tidur atas pokok ni. Ini pagi-pagi. Oh, memang bunyi ayam. Oh, kuat gila. Bunyi ayam. So, memang orang terjaga lah bunyi ayam tu kan. Sebenarnya kan, dekat Dusun Santai ni, aku sebenarnya tertarik dengan satu benda ni tau. Pembentukan gua tebing dengan ni start ni. Aku tengok dalam video banyak orang ambil ni. Tapi tak silap aku yang ini memang korang kena hiking sikit. So tak sesuai untuk aku nak buat anak. So yang ini sebenarnya kau tengok formasi grove. Ni dia punya batu ni, dia kata dah berusia lebih pada 400 juta tahun. Tebing batu di santai dusun ni. Syurga fotografi ni aku nak pergi sebenarnya, tapi macam tak dapat lah nak pergi. Ni aku orang baca kat sini. Cantik kan kalau dapat pergi kan. Aku dengan member aku try cari batu tu. Tengok dapat tak. Rasa betul lah ni laluan turun dia. Tapi ada ditutup pula. Kau pegang tadi kat ujung tu dah. Okey lah je water tubing tak ni pun. Kalau buat water tubing tak dalam pun.
rasa? Okey. Okay, renang pada. Enam. Satu. Nah. 2, 3. Okey. Kata jadi tu. Yalah kot. Hello. Dia bukan ni, dia jenis awak tu. Nampak tu, air tu jenis. Tapi kenapa? Jenis Dia awak. tu. Jadi tak Air dia kotor. Sejuk ke? Tak. Sejuk. Naik ke? Nak main lagi. Ha? Tak apa, duduk lama-lama. Nanti baru badan kita akan adjust. Alhamdulillah sampai dah ke penghujung perjalanan kita kali ini. So memang puas hati trip kali ni. Dari perjalanan yang jauh sampailah dapat menikmati suasana tenang dekat dusun santai. Kalau korang jenis yang suka lari sekejap dari kesibukan bandar, tempat macam ni memang ngam. Bukan sebab tempat dia cantik, tapi suasana dia tu yang membuat kita rasa tenang. Bunyi sungai, bunyi udara yang nyaman dan juga paling penting dapat luangkan masa dengan orang-orang yang kita sayang. Jadi kalau korang tengah cari pot untuk healing, camping atau sekadar nak release stress, bolehlah masukkan dusun santai dalam list korang. Terima kasih sebab stay sampai habis video ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ehsan Amin FT. Kita jumpa lagi dalam perjalanan yang seterusnya. Mana best kita sampai.